awak beli buku apa hari ni? Pukul 8.15 pagi, kami berhimpun di Dewan Sekolah. Sambil tunggu bas, kita breakfast dulu roti coklat. Zul, sekali petik jari dah ada dalam bas. Sebelum bergerak, wajarlah baca doa dulu. Ish. Perempuan sibuk selfie, lelaki pula sibuk bermain game. Pukul 9 tepat, kami selamat mendarat. Masa beratur ni, otak bukan fikir buku. Tapi dah terbayang kunyah kondok dengan air coklat viral. Perut kata, buku nombor 2, makan nombor 1. Jap. Geng-geng kami ni tak pernah naik eskalator ke? Macam baru first time je naik. Macam-macam gelagat yang boleh ditengok. No. Wah, rupa-rupanya pesta buku ni lebih besar daripada saya bayangkan. Tengok tu, bus-bus dipenuhi dengan pelbagai jenis buku. Semuanya ada. Tengoklah sendiri apa yang kami beli. Oh no! Jom kita habiskan baki duit ni untuk makanan viral pula. Biar poket kosong, asalkan perut happy. Hahaha. Aduh, kena pasangkan ustaz pun dah jadi wartawan. Korang dengarlah sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Zahra melaporkan secara langsung untuk berita wartawan TVPSS SKCM. Awak beli buku apa hari ni? Waalaikumsalam. Saya beli buku cari kata, buku latihan matematik, sains, sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum awak beli buku apa hari ni? Saya dari TVPSS SKCM. Nak tanya awak dari sekolah mana? Waalaikumsalam. Saya daripada Siti Taufik Ibadah Rahman. Hari ni awak beli buku apa? Saya beli buku komik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Awak dari sekolah mana? Saya dari sekolah kebangsaan Morak. Nak tanya awak beli buku apa hari ni? Saya beli buku Surat Cinta dari Tuhan. Terima kasih. Jam 12.15. Semua dah berkumpul. Ada yang masih sibuk mengunyah makanan. Malah ada yang tak nak balik lagi sebab tak puas belik buku. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama dengan dia. Tepat 12.30, kami mula bergerak naik bas. Kesimpulannya, pesta buku tahun ni memang paling best. Jumpa lagi tahun depan. Bye!